Salam sejahtera. Saya Dr. Sanggita, pakar pernafasan dan respiratory ataupun lebih dikenali sebagai pakar paru-paru daripada Pantai Hospital Sungai Petani. Ramai betul orang batuk sekarang kan? So kebanyakan orang mesti tertanya-tanya dan ramai orang pun berasa gusar dan bimbang. Adakah batuk saya tu batuk biasa? Adakah batuk saya tu batuk yang berpenyakit? Dan tambah lagi sekarang ini kan musim TB. Okay, so bagaimana kita nak bezakan antara batuk biasa dengan batuk tak biasa, ataupun adakah saya menghidapi penyakit TB ataupun penyakit-penyakit bawaan respiratory yang lebih bahaya seperti kanser paru-paru yang digeruni ramai. Okay, so macam mana kita nak bezakan antara batuk biasa dengan batuk yang berpenyakit serius? So biasanya TB ialah satu penyakit yang kronik. Okay, penyakit paru-paru kronik dan ia ialah jangkitan kuman dekat paru-paru. Okay, simptom-simptom TB selalunya ialah batuk yang berpanjangan, selalunya lebih daripada 1 minggu, dan akan selalunya disertai dengan demam dan berpeluh waktu malam, kurang ataupun susut berat badan, kurang selera makan. Kadang-kadang pesakit boleh batuk berdarah yang banyak, dan juga selalunya pesakit-pesakit ini selalunya akan ada kontak rapat dengan pesakit yang ada TB sebelum ini. Mungkin saudara mereka ataupun kenalan ataupun rakan sekerja ataupun mungkin juga jiran mereka. So itulah tanda-tanda lazim penyakit TB ataupun batuk kering. Ramai yang juga terkejut bila dan datang bertanya dengan doktor, penyakit TB masih wujud lagi ke tidak? So penyakit TB memang sentiasa wujud dan tak pernah terkubur. So tetapi apa yang berlaku sekarang ialah bukannya kes semakin bertambah, tetapi mungkin juga kesedaran di khalayak masyarakat kita semakin bertambah, menyebabkan kita dapat detect ataupun kesan penyakit TB dengan lebih berleluasa melalui kontak screening. So apakah tanda-tanda penyakit TB bila kita lihat pada satu X-ray dada? Okay, so doktor nak tunjuk salah satu X-ray dada pesakit doktor yang menghidapi penyakit TB dan sekarang dimasukkan ke Hospital Pantai Sungai Petani. So seperti yang kita tengok, ini ialah X-ray dada kita, dan selalunya penyakit TB ini dia akan affect ataupun dia akan membabitkan kawasan-kawasan di bahagian atas paru-paru kita berbanding dengan bahagian bawah paru-paru kita. So pada bahagian kanan paru-paru kita akan ada 3 lob ataupun kita panggil 3 kawasan, iaitu bahagian atas, bahagian tengah dan juga bahagian bawah. So kalau anda lihat, cuba tumpukan kepada bahagian atas paru-paru, boleh nampak kesan-kesan jangkitan TB, iaitu keputihan dekat bahagian atas yang kita juga panggil consolidation. Okay? Dan kadang-kadang penyakit TB yang teruk juga akan ada lubang ataupun kita panggil cavity dekat paru-paru kita seperti yang kita lihat dekat sini. Okay? So itu ialah tanda-tanda utama penyakit TB yang kita lihat pada satu X-ray paru-paru pesakit. Apakah pula rawatan untuk penyakit TB? So sekiranya anda confirm sebagai TB ataupun memang semua ujian menunjukkan ke arah TB, rawatannya ialah untuk pesakit akan dimulakan dengan rawatan anti-TB ataupun ubat-ubatan untuk melawan penyakit TB. So selalunya ubat-ubatan untuk TB ada 2 fasa, okey, fasa pertama dan fasa kedua. Okay. So fasa pertama selalunya merangkumi 4 jenis ubat TB dan 1 vitamin, okay, untuk diberi untuk jangka masa 2 bulan, dan pesakit itu kita akan follow up dan kita akan pantau simptom-simptomnya dengan secara berkala dan dengan juga menggunakan X-ray untuk melihat juga sama ada perubahan ke tidak sebelum dan selepas makan ubat TB. Sekiranya menunjukkan tindak balas yang bagus terhadap ubat TB, okey, pesakit tu akan kita mulakan fasa kedua rawatan TB pula, iaitu dengan penurunan atau pengurangan ubat TB sebanyak
4 kepada 2 jenis ubat dan juga 1 vitamin yang akan diteruskan untuk minimum 4 bulan lagi. Okay, so jumlah rawatan selalunya minimum 6 bulan dan boleh juga dipanjangkan bergantung kepada situasi-situasi tertentu ataupun pesakit tertentu yang menunjukkan tindak balas terhadap ubat yang tidak begitu memuaskan ataupun setengah-setengah pesakit ada mengalami kesan-kesan sampingan ubat TB di mana ubat TB perlu diberhentikan seketika. Ramai yang tidak sedar bahawa TB bukan saja boleh mengakibatkan paru-paru tetapi organ-organ di luar paru-paru juga. Okey, so sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang doktor sebutkan tadi, okey, tolonglah jangan tunggu begitu lama di rumah sebab ramai pesakit yang datang kepada kita untuk mendapatkan rawatan di keadaan yang sangat nazak dan bila penyakit sudah menjadi sangat lanjut. So bila penyakit menjadi sangat lanjut, memanglah sangat sukar untuk melawat penyakit-penyakit yang sudah merebak di luar paru-paru. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom seperti batuk berpanjangan dan tidak sihat badan dan juga mengalami suspicion bahawa anda mungkin mengalami masalah TB ni, cubalah segera dapatkan konsultasi dan juga nasihat daripada doktor pakar paru-paru iaitu saya dekat Hospital Pantai Sungai Petani. Kita sedia mempunyai package screening TB untuk membantu anda mengesan penyakit anda.